Assalamualaikum. Hari ni saya nak buat vlog aktiviti saya daripada pagi sampai ke malam. Tapi saya tak pandai sangat nak bercakap dan tak tahu nak cakap apa. Korang enjoy je lah ya. Ni macam biasalah saya hantar nak tolong saya. Bye-bye dulu. Tengok dia sampai naik tangga. Kalau naik motor senanglah sikit. Saya nak cilok tengok kakak kat tepi pagar ni. Sorry lah kakak. Dah darjah 3 pun Umi masih lagi macam ni. Macam Opa dengan Atuk dulu masa Umi kecil macam ni lah kakak. Umi ni kalau boleh nak kerja kat kantin sekolah tau. Lepas tu pergi kedai cari ayam pula. Semalam dah masak ikan. Kakak ni kalau boleh hari-hari nak ayam baby senang je, telur aje lah. Saya terus beli ayam, balik rumah saya terus sarapan nasi goreng. Nasi goreng ni tadi saya masak awal subuh. Nak bawa bekal husband, ada lebih ni saya sarapan je lah sebab sekejap lagi saya nak kena makan ubat. Lagi nak cakap apa makan aja. Makan lagi. Suap lagi. Makan lagi. Okey dah minum air pula. Yang sebenarnya tahu dah ubat tu berapa saja nak main kira kan. Tak adalah, memang kena kira pun. Takut terlebih, terkurang. Lepas tu saya tengok cahaya matahari pun masih okey lagi. Tak panas sangat. Saya pun keluar buat flip pula. Review barang. Bangun dah baby. Biasanya husband akan mandikan baby awal subuh. Lepas tu baby akan sambung tidur semula. Nanti pukul 7.30 atau pukul 8 saya akan kejut dia bangun untuk pergi ke sekolah. Belum hantar baby pergi sekolah lagi ni. Sebabnya dah nak gerak ke sekolah tadi. Time tu lah dia sakit perut. Sementara tunggu baby nak memerut, Umi tik blender dulu. Lambat pula baby ni nak siap memerut. Umi karaoke sekejap lah. Layan perasaan. Macam pocong. Okey, jom pergi sekolah baby. Sekolah baby ni pukul 7.30 dah boleh start datang dah. Paling lewat pun pukul 8. Tapi baby ni ikut dan dia je. Ikut dia nak datang pukul 8.30 ke pukul 9 pun pernah tau. Sebab kadang-kadang Umi ambil mood dulu. Kalau tak ni pergi dacin, nak minta mainan dah, jajan lah, aiskrim dah. Hari ni je tak. Sebab Umi dah malas nak layan dia pergi ke dacin dia tu. Okey, settle pak anak-anak. Sekarang saya nak masak pula. Hari ni saya masak simple je. Saya masak yang tak bergoreng pun. Semalam saya masak ikan keli goreng belada dengan ikan keli asam rebus. Hari ni saya masak lemak dengan ikan asam pedas. Kalau kat rumah ni kena masak 2 jenis. 1 ayam, 1 ikan. Okey, dah siap masak dan saya dah mandi kali kedua ya sebab saya panas. Sekarang ni saya nak sambung lagi buat kerja. Ibu, teman adik tahu buat kerja. Inilah ibu saya, peneman saya buat kerja. Korang mesti tertanyakan kenapa saya tak sidar kain. Yang sebenarnya sidar kain ni kerja bahagian suami saya. Suami saya akan basuh malam dan dia akan sidai subuh sebelum pergi kerja. Kakak pun dah balik sekolah. Sekarang saya suruh makan dulu bagi kenyang-kenyang. Hari ni tak ada sekolah agama tapi dia ada tuition awal. Saya zuhur dulu dengan anak saya sulung ni. Lepas tu saya sambung lagi setengah jam review barang. Okey, ni saya nak hantar anak saya pergi tuition. Panas sangat cuaca kat luar pukul 2.30 ni. Saya naik kereta je lah, tak boleh nak berempit. Balik rumah, saya sambung lagi review barang. Saya tak tahulah bila saya nak tidur. Tapi saya dah ngantuk sebenarnya ni. Lah, sekejap betul masa berlalu. Dah balik dah kakak dari tuition. Sekarang saya nak hantar kakak dengan sepupu dia pergi mengaji pula. Happy diorang ni berdua ni. Biasanya diorang kalau suka macam ni hari Jumaat sebab esok nak cuti. Waktunya baby pula balik sekolah. Minta maaf ya cikgu sebab Umi tak turun. Umi penat lah. Hari ni Umi betul-betul tak relax rasanya. Umi sukalah bawa 3 orang ni sebab ni diorang menghibur hati Umi hari-hari. Tengoklah tu gelagat diorang tu. Okey, sekarang saya nak asar pula. Kalau dua-dua anak dari kat rumah ni dia macam huru-hara sikit lah. Tapi alhamdulillah setakat ni tenang lagi lah Umi. Dah petang ni, lepas asar, Umi ajak diorang berdua pergi kubur Opa. Umi bagi tahu dekat diorang, hari ni 102 hari Opa pergi. Dan esok hari jadi Opa tau. Kak Felicia cakap, selalu kita dah rancang nak buat surprise birthday Opa kan Umi? Abang Nafa terus jawab, tapi sekarang Opa dah tak ada dah. Kita dah tak boleh nak sambut dah. Lepas je balik daripada kubur, Umi suruh anak-anak mandi semua dan Umi pun mandi sekali. Okey, siap dah anak-anak mandi. Tengoklah kakak.
Umi suruh dia angkat kain. Sibuk nak jadi macam Umi juga. Dia ambil stand Umi, handphone dia, lepas tu dia rekod sambil angkat kain. Terima kasih kakak tolong angkat kain. Terima kasih juga Abi tolong sidai kain. Masing-masing ada bahagiannya ya. Okey, ni saya nak keluar. Saya nak hantar ayah saya pergi klinik ambil nap. Sebab ayah dah seminggu cakap macam ada semput sikit. Ni hari ketiga ayah ambil nap. Alhamdulillah, ayah cakap dah okey dah kali ketiga ambil nap ni. Tinggal kedai sekejap lah. Nak minum je. Rupanya terorder makanan banyak pula tu. Husband OT hari ni sampai pukul 12.30 malam. Okey, inilah vlog saya hari ini dari pagi sampai maghrib. Ya Allah, letihnya. Banyak betul saya bergerak hari ni. Confirm sleep disc attack. Apapun, terima kasih yang tengok sampai habis. Sekarang, saya last edit video ni pukul 11.20 malam tau. Tak tidur lagi ni.